Soal sejauh mana PH dapat menepati sasaran kemenangan pada 1 Ogos turut terkait kepada manifesto yang ditawarkan gabungan itu. Dan kita terus bersama Fariz Azman di lokasi pelancaran dokumen penting itu. Fariz, apa antara intipati awal yang boleh dikongsikan? Baik, Fahmi, hanya beberapa kilometer dari lokasi anda berada di studio 3 Seremban, kurang 5 kilometer kami berada di sini di mana majlis peluncuran Manifesto Harapan akan bermula pada bila-bila masa sahaja lagi. Dan sejak petang tadi, jentera dan penyokong PH Pakatan Harapan telah pun berada di sini untuk menyaksikan sendiri. Dan Pakatan Harapan semana kita tahu antara parti politik yang kita katakan pertama melancarkan manifesto pada PRN Negeri Sembilan ke-16 sebelum parti-parti politik lain yang dijangka begitu. Dan apa yang akan berlaku sebenarnya, Fahmi dan penonton Bulletin Utama, di mana pada awal ataupun peluncuran manifesto Pakatan Harapan PRN Negeri Sembilan ke-16 ini akan dirasmikan dan dilancarkan sendiri oleh Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun selaku pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan. Dan saya kira beberapa pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan telah pun berada di sini. Setiausaha Agong DAP Anthony Loke Sifo, juga pengarah pilihan raya Pakatan Harapan Datuk Seri Amiruddin Syahari yang juga Menteri Besar Selangor juga berada di Dewan ini. Saya kira beberapa minit saja lagi peluncuran manifesto Pakatan Harapan sudah tentu untuk apakah yang dipertaruhkan dalam manifesto ini untuk rakyat di Negeri Sembilan. Seperti mana pada awal tadi kami bertemu dengan Menteri Besar mengatakan bahawa antara intipatinya adalah kesinambungan pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini yang akan dimasukkan tambah nilai dan sebagainya meliputi lapisan masyarakat di seluruh Negeri Sembilan. Itu yang akan kami bawakan intipati pelancaran dan apakah manifesto Pakatan Harapan pada PRN Negeri Sembilan ke-16 akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Sekian saja bersama dengan saya Fariz Azman daripada hotel di Seremban ini. Teruskan Fahmi di studio.